Tahniah diucapkan kepada para pelajar yang berjaya menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. So, mungkin ada daripada korang yang nak pinjam PTPTN tapi tak tahu macam mana, mesin ni Cik Putri nak tolong ajarkan. So, mula-mula sekali korang kena semak dulu syarat kelayakan sama ada korang layak ataupun tidak. So, korang boleh semak syarat kelayakan ni di portal rasmi PTPTN. Dan korang boleh semak sama ada korang dah ada ke belum akaun simpan SSPN. So, anda kata mak ayah korang dah bukakan akaun ni daripada korang kecil lagi. So, korang tak perlu buka dah. Tapi anda kata akaun tu dah tak aktif lagi. So, korang boleh buka akaun simpan SSPN yang baru melalui My PTPTN. Okey, lepas tu korang boleh buat semakan jadual permohonan dan bayaran. So, korang kena pergi ke portal My PTPTN dan korang klik je ke atas ni. And then korang kunci masuk maklumat sama ada universiti korang ataupun kos apa yang korang belajar. Dan dekat paparan ini, itulah tarikh yang korang boleh mohon pinjaman PTPTN. So, lepas korang dah tahu bila tarikh korang boleh mohon pinjaman PTPTN tu, korang bolehlah beli nombor PIN PTPTN. So, korang boleh beli melalui My PTPTN ataupun BSN. Tapi nak senang, korang beli je secara online dekat My PTPTN tu. Okey, syarat kelayakan korang dah semak, akaun simpan SSPN pun korang dah ada, bila nak mohon pun korang dah tahu dan nombor PIN PTPTN pun korang dah ada. So, apa tunggu lagi? Step terakhir adalah membuat permohonan. So, korang boleh buat permohonan pinjaman PTPTN ni melalui aplikasi web My PTPTN. So, tahniah diucapkan kepada adik-adik yang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. So, manfaatkan sebaiknya duit PTPTN ni. So, jangan lupa like dan komen masalah apa lagi yang korang hadapi. Cik Putri sebagai PTPTN akan bantu korang. Okey?